Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Baiklah, pada hari ini, saya akan membentangkan satu, isu tentang tuntutan, bertindih di kawasan perairan Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa buah negara ASEAN dan juga kuasa besar serantau. Sebelum itu, saya akan menerangkan, apakah yang dimaksudkan dengan persempadanan laut. Persempadan laut, ialah satu proses penetapan garis sempadan, antara sesebuah negara dan juga sesebuah negara yang lain di kawasan perairan berdasarkan undang-undang antarabangsa. Persempadan ini bertujuan, bagi menentukan kawasan laut, yang berada di bawah kedaulatan atau, bidang kuasa sesebuah negara. Melalui persempadanan laut ini, sesebuah negara dapat mengawal keselamatan perairan, dan yang kedua mengeksploitasi sumber semula jadi dari, segi, gas, minyak dan hasil laut serta, mengelakkan berlakunya pertindihan tuntutan, dengan negara jiran. Untuk pengetahuan semua, Laut Cina Selatan merupakan salah satu laut paling penting, di dunia ini. Kawasan ini, telah menjadi penghubung utama antara Lautan Hindi dan juga dengan Lautan, Pasifik. Lebih daripada 1/3 perdagangan, di dunia ini, melalui kawasan ini pada setiap tahun. Ini bermaksud jika berlaku ketegangan ataupun konflik di kawasan ini, ia bukan sahaja, memberikan kesan yang, negatif, kepada negara sekitar dan juga tetapi juga, kepada ekonomi global. Selain itu, Laut Cina Selatan juga kaya dengan sumber semula jadi, yang seperti saya beritahu tadi, dari segi minyak, gas, asli, dan juga hasil perikanan. Disebabkan faktor inilah, banyak negara yang ingin menuntut, hak ke atas kawasan tersebut. Isu ini, menjadi semakin rumit, apabila beberapa buah negara Asia juga terlibat seperti negara kita sendiri iaitu negara Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei, yang mempunyai tuntutan yang bertindih, dengan, tuntutan besar yang dibuat oleh China. Keadaan ini telah, menyebabkan, berlakunya ketegangan diplomatik, insiden kehadiran kapal pengawal pantai dan kebimbangan terhadap, keselamatan serantau. Jadi, dalam pembentangan ini, saya akan menerangkan sedikit sebanyak dan juga secara lebih lanjut, mengenai yang pertama sekali, latar belakang tuntutan yang berlaku. Dan yang kedua, punca berlakunya negara ASEAN ini. Yang ketiga, kesan kepada negara ASEAN. Yang keempat, usaha, eee, penyelesaian bagi konflik ini secara keseluruhannya. Jadi isu Laut Cina Selatan ini, bukan sekadar, pertikaian sempadan biasa, tetapi, ia juga, melibatkan kepentingan dari segi ekonomi, keselamatan dan juga stabilan politik di Asia, di rantau Asia Tenggara. Sekian sahaja. Baiklah, seterusnya ialah isu yang saya ambil, daripada Astro Awani. Antara isu, tentang persempadanan Laut Cina Selatan ialah isu, yang merupakan pertikaian maritim yang melibatkan, beberapa negara Asia Tenggara dan China. Pertikaian ini, berkaitan dengan kedaulatan ke atas perairan, pulau dan sumber asli. Contohnya seperti minyak, gas asli dan hasil perikanan yang merupakan hasil yang sangat penting untuk ekonomi dan keselamatan negara. Bagi negara kita, Malaysia, pendirian rasmi adalah China tidak mempunyai hak yang sah terhadap kawasan yang bertindih dengan Zon Ekonomi Eksklusif ataupun dikenali sebagai EEZ Malaysia. EEZ ni ialah
kawasan laut sehingga 200 batu nautika daripada pesisir sesebuah negara, di mana negara itu berhak untuk mengeksploitasi sumber laut tersebut. Jadi Malaysia ni dia mengiktiraf pertindihan tuntutan dengan negara jiran. Contohnya seperti Vietnam, Filipina dan juga Brunei sahaja, sebab sepadan maritim mereka ni berdekatan antara satu sama lain. Jadi dengan pendekatan Malaysia ni berdasarkan UNCLOS, iaitu Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. UNCLOS ni ialah berfungsi sebagai menetapkan hak dan tanggungjawab negara di laut serta memastikan tuntutan maritim dibuat mengikut hukum antarabangsa, bukan semata-mata untuk sejarah ataupun bertelama. China pula menuntut sebahagian besar Laut China Selatan melalui Nine Dash Line. Nine Dash Line ni ialah garisan yang merangkumi hampir 90% kawasan laut tersebut. Termasuklah berhampiran perairan Sarawak, negara kita. Jadi, tuntutan ini selalu menimbulkan ketegangan sebab ia bertindih dengan EEZ negara lain dan ia tidak diiktiraf oleh kebanyakan negara ataupun mahkamah antarabangsa. Jadi berdasarkan berita yang saya petik ni, menurut seorang pensyarah Universiti Malaya, uh, jika Malaysia memulakan rundingan dua hala dengan China, ia boleh dianggap sebagai pengiktirafan hak China. Jadi perkara ini sangatlah berisiko yang membolehkan China memperkukuhkan tuntutannya sehingga ke EEZ Malaysia yang bercanggah dengan pendirian rasmi negara kita. Baiklah, seterusnya kita akan membincangkan tentang kesan-kesan isu ini terhadap dari segi ekonomi, politik dan juga sosial budaya Malaysia, negara kita. Jadi pertama sekali ialah kesan terhadap ekonomi negara kita. Pertama, risiko terhadap hasil minyak dan gas. Kawasan pertikaian yang berhampiran dengan Sabah dan Sarawak ni kaya dengan hasil petroleum. Jadi, jika berlaku gangguan ataupun tekanan daripada negara China ni, operasi cari gali minyak dan gas asli boleh terganggu, khususnya di negara kita. Ini boleh menjejaskan pendapatan negara kita di mana bergantung kepada hasil petroleum untuk pembangunan dan juga kemajuan ekonomi negara kita. Seterusnya ialah mengganggu sektor perikanan. Nelayan tempatan mungkin berdepan dengan sekatan, ancaman ataupun kehilangan kawasan tangkapan tradisional mereka untuk mereka menangkap ikan. Jadi pertikaian ini boleh menghalang nelayan-nelayan daripada mengekalkan mata pencarian mereka untuk mendapatkan rezeki. Jadi perkara ini memberi kesan secara langsung kepada sumber rezeki komuniti pesisir dan juga ekonomi tempatan rakyat Malaysia. Yang ketiga ialah memberi kesan kepada ketidaktentuan pelabur asing. Apabila ketegangan geopolitik boleh menurunkan keyakinan pelabur. Pelabur menjadi tidak yakin. Jadi konflik ataupun risiko pertikaian di Laut China Selatan ni boleh membuat pelabur asing ni rasa ragu-ragu untuk menjalankan hubungan perdagangan dengan kita, di mana boleh menjejaskan perdagangan dan pelaburan dan juga kestabilan ekonomi negara Malaysia. Dan terakhir ialah keselamatan laluan perdagangan. Ini boleh menjejaskan keselamatan negara kita. Jadi Laut China Selatan ni ialah laluan perdagangan yang sangat penting di seluruh dunia. Jadi jika konflik ni semakin meningkat, kos logistik dan juga insurans maritim boleh meningkat juga. Ini bukan sahaja memberi kesan kepada perdagangan antarabangsa, tetapi boleh juga mempengaruhi harga barangan dan perkhidmatan di Malaysia, di mana harga barangan tu makin meningkat. Begitu juga inflasi. Jadi rakyat Malaysia mungkin mengalami kekangan dalam isu kewangan. Ini
perkara ini menjejaskan juga dari segi kehidupan rakyat Malaysia secara keseluruhan. Seterusnya, kita pergi kepada kesan tuntutan bertindih di Laut Cina Selatan terhadap hubungan politik dan keselamatan. Pertama, cabaran terhadap kedaulatan negara. Cabaran terhadap kedaulatan negara, tuntutan bertindih di Laut Cina Selatan memberi cabaran besar terhadap kedaulatan Malaysia kerana kawasan tersebut melibatkan Zon Ekonomi Eksklusif ZEE Malaysia yang diiktiraf di bawah Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu tahun 1982 UNCLOS. Apabila terdapat tuntutan oleh negara lain seperti China melalui Nine Dash Line, ia boleh dianggap mencabar hak kedaulatan Malaysia terhadap sumber dan perairannya yang tersendiri. Malaysia menuntut kawasan maritimnya berdasarkan prinsip 200 batu nautika ZEE seperti yang diperuntukkan dalam UNCLOS. Namun, China menuntut sebahagian besar Laut Cina Selatan melalui peta Nine Dash Line yang meliputi kawasan bertindih dengan ZEE Malaysia termasuklah sekitar perairan Sabah dan Sarawak. Mahkamah Timbang Tara tetap di Permanent Court of Arbitration pada tahun 2016 telah memutuskan bahawa tuntutan Nine Dash Line tidak mempunyai asas undang-undang antarabangsa dalam kes Filipina lawan China. Walaupun Malaysia bukan pihak dalam kes tersebut, keputusan itu telah menguatkan kedudukan undang-undang negara ASEAN termasuklah Malaysia. Jika Malaysia terlalu berlembut dalam rundingan, ia boleh ditafsirkan sebagai pengiktirafan tidak rasmi terhadap tuntutan pihak lain. Ini boleh melemahkan kedudukan Malaysia dalam jangka panjang serta menjejaskan integriti wilayah negara. Seterusnya, kesannya telah menyebabkan tekanan diplomatik dan hubungan antarabangsa. Selain itu, tuntutan bertindih juga telah mewujudkan tekanan diplomatik kerana Malaysia perlu menyeimbangkan hubungan baik dengan China sebagai rakan dagang utama pada masa yang sama mempertahankan solidariti ASEAN. China merupakan antara rakan dagang terbesar Malaysia sejak tahun 2009. Hubungan perdagangan yang kukuh memberi manfaat yang besar terhadap ekonomi negara. Namun, dalam masa yang sama, Malaysia juga perlu menjaga hubungan dengan negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina dan juga Brunei yang turut terlibat dalam pertikaian tersebut. ASEAN sebagai organisasi serantau melalui ASEAN berusaha mewujudkan kod tata laku Code of Conduct bagi menguruskan pertikaian di Laut Cina Selatan. Malaysia perlulah berhati-hati agar tidak dilihat menyebelahi mana-mana kuasa besar sehingga menjejaskan kestabilan serantau. Jika berlaku ketegangan diplomatik, ia boleh menjejaskan kerjasama ekonomi, pelaburan asing dan juga kestabilan politik luar negara Malaysia. Risiko ketenteraan dan keselamatan dari sudut keselamatan pula, peningkatan kehadiran kapal tentera dan pengawal pantai di kawasan bertindih boleh meningkatkan risiko pertembungan serta mengancam keselamatan negara. Laut Cina Selatan merupakan laluan perdagangan strategik dunia di mana lebih 1/3 perdagangan global melalui kawasan ini. Kehadiran kapal tentera asing yang semakin kerap boleh mencetuskan salah faham ataupun insiden yang tidak disengajakan. Malaysia
pernah mengesan kehadiran kapal penyelidikan dan kapal pengawal pantai China berhampiran kawasan pelantar minyak negara. Situasi ini memerlukan pemantauan yang berterusan oleh Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM, dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Jika ketegangan meningkat, Malaysia mungkin terpaksa meningkatkan perbelanjaan pertahanan untuk memperkukuhkan aset ketenteraan, laut, radar dan sistem pengawasan maritim. Ini memberi implikasi kepada bajet negara kerana peruntukan perlu dialihkan kepada sektor keselamatan. Isu politik dalaman dan persepsi rakyat. Akhir sekali, isu tuntutan bertindih turut memberi kesan kepada politik dalaman kerana rakyat akan menilai sejauh mana ketegasan kerajaan dalam mempertahankan kedaulatan negara. Isu kedaulatan sering menjadi topik sensitif dalam perbahasan parlimen dan media. Jika kerajaan dilihat terlalu berkompromi, ia boleh menimbulkan kritikan daripada parti pembangkang ataupun masyarakat sivil. Namun, jika pendekatan terlalu agresif diambil, ia boleh menjejaskan hubungan perdagangan dan diplomatik. Oleh itu, kerajaan Malaysia biasanya mengambil pendekatan diplomasi berhati-hati. Pragmatik diplomasi iaitu mempertahankan hak negara berdasarkan undang-undang antarabangsa tanpa mencetuskan provokasi. Pendekatan seimbang ini sangat penting untuk memastikan kestabilan politik dalaman terus terpelihara. Keselamatan komuniti sempadan tuntutan bertindih di Laut Cina Selatan turut memberi kesan langsung kepada keselamatan komuniti sempadan. Seterusnya, tuntutan bertindih di Laut Cina Selatan telah memberi kesan terhadap sosio-budaya di Malaysia, iaitu keselamatan komuniti sempadan. Keselamatan komuniti sempadan tuntutan bertindih di Laut Cina Selatan turut memberi kesan langsung kepada keselamatan komuniti sempadan, khususnya penduduk di Sabah dan Sarawak yang tinggal berhampiran perairan yang dipertikaikan. Penduduk pesisir pantai di Sabah dan Sarawak bergantung kepada laut sebagai sumber ekonomi utama, terutamanya dalam sektor perikanan tradisional. Apabila berlaku peningkatan kehadiran kapal asing, sama ada kapal pengawal pantai ataupun kapal tentera, ia menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan fizikal dan kedaulatan negara. Selain itu, kawasan perairan Sabah sebelum ini pernah berdepan dengan ancaman keselamatan seperti pencerobohan bersenjata dalam peristiwa Lahad Datu yang berlaku pada tahun 2013. Walaupun peristiwa Lahad Datu ini bukan berpunca secara langsung daripada tuntutan Laut Cina Selatan, tetapi ia menunjukkan bahawa kawasan sempadan maritim Malaysia memang terdedah kepada ancaman rentas sempadan. Sebagai langkah keselamatan, kerajaan dengan itu telah menubuhkan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah (ESKOM) untuk memperkukuhkan kawalan keselamatan di Zon Selamat Timur Sabah (ESZON). Langkah ini menunjukkan bahawa isu keselamatan maritim Malaysia bukan sekadar isu antarabangsa tetapi memberi kesan langsung kepada komuniti setempat. Dari sudut ekonomi harian pula, nelayan tempatan mungkin berasa takut untuk turun ke laut apabila terdapat kapal asing di kawasan tangkapan mereka. Ini boleh menyebabkan hasil tangkapan berkurang dan pendapatan keluarga terjejas
sekaligus memberi kesan kepada kestabilan ekonomi komuniti pesisir. Seterusnya, sentimen nasionalisme. Selain itu, tuntutan bertindih juga telah memberi kesan kepada sentimen nasionalisme dalam kalangan rakyat Malaysia kerana ia melibatkan soal kedaulatan dan maruah negara. Isu kedaulatan wilayah sering membangkitkan semangat patriotisme rakyat apabila perairan negara dicabar oleh tuntutan luar seperti melalui konsep Nine Dash Line oleh China, rakyat cenderung menunjukkan sokongan yang padu kepada kerajaan dalam mempertahankan hak Malaysia berdasarkan Konvensyen Undang-Undang Laut Laut 1982 UNCLOS. Dalam konteks ini, rakyat akan lebih peka terhadap isu keselamatan, dasar luar dan kekuatan pertahanan negara. Media arus perdana dan media sosial juga memainkan peranan yang sangat vital dalam membentuk persepsi rakyat terhadap negara yang terlibat dalam pertikaian tersebut. Namun begitu, jika tidak dikawal dengan baik, sentimen nasionalisme yang berlebihan boleh menimbulkan persepsi negatif terhadap negara luar sekaligus menjejaskan hubungan diplomatik dan keharmonian antara kaum dalam negara yang mempunyai latar belakang etnik dan hubungan antara bangsa yang pelbagai. Oleh itu, kerajaan Malaysia biasanya mengambil pendekatan diplomasi secara berhemah iaitu mempertahankan hak negara melalui saluran rundingan dan undang-undang antarabangsa tanpa memburukkan hubungan dua hala. Seterusnya, migrasi dan isu sosial. Tuntutan bertindih dan ketidakstabilan maritim juga boleh memberi kesan terhadap isu migrasi dan sosial, khususnya di kawasan sempadan maritim Malaysia. Kawalan sempadan laut yang luas dan mencabar boleh membuka ruang kepada aktiviti kemasukan pendatang tanpa izin, penyeludupan dan jenayah rentas sempadan. Sabah khususnya telah lama berhadapan dengan isu pendatang tanpa izin disebabkan kedudukan Sabah yang berhampiran dengan beberapa negara jiran. Jika kawalan keselamatan tidak diperkukuh, ketegangan di kawasan maritim boleh menyebabkan pengawasan menjadi lebih kompleks kerana aset keselamatan perlu difokuskan kepada pemantauan kapal asing dan pertahanan kedaulatan negara. Kemasukan pendatang tanpa izin dalam jumlah yang besar boleh memberi tekanan kepada kemudahan awam seperti sekolah, hospital dan juga peluang pekerjaan. Dalam jangka masa yang panjang, ia boleh menimbulkan isu sosial seperti persaingan dalam bidang pekerjaan, masalah setinggan dan juga cabaran integrasi sosial. Oleh itu, penguatkuasaan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan agensi keselamatan lain amat penting bagi memastikan keselamatan sempadan terus terpelihara. Sebagai kesimpulannya, tuntutan bertindih di Laut Cina Selatan bukan sahaja memberi kesan kepada aspek politik dan keselamatan negara, tetapi turut memberi impak langsung kepada komuniti sempadan, sentimen rakyat serta kestabilan sosial Malaysia. Oleh itu, pendekatan diplomasi berasaskan undang-undang antarabangsa serta pengukuhan keselamatan maritim amat penting bagi menjamin keamanan dan kesejahteraan negara dalam jangka mangsa yang panjang. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.